beredar surat bahawa Abu lebih dukungan kepada Mualim. Oh, betul suratnya, Abu? Betul, 100% dukungan lu ke Mualim Aceh Timur, Tukar Liman serta Abdul Hamid sah. Bakti Aceh Timur. InsyaAllah. Alhamdulillah Abu. Dah jelas masalah insyaAllah. Dalam dua urunnya lalun kalam beredar video bahawa saji ulama gedangnya iaitu Abu Payapasi dan seluruh jajarannya mendukung penuh Mualim dan Dek Fad untuk calon pemimpin gubernur dan wakil gubernur 2025 dan 2020. Mungkin orang yang hana senang dengan pernyataan-pernyataan ulama katanya, nyan hana pak dapat khabar nyan hak individu. Tapi long silaku rakyat Aceh menyokong penuh pu yang ka gepegah le ulama katanya iaitu Abi Payapasi. Semoga keputusan yang pegah legatnya berjet ke contoh bagi katanya bersama. Abu setiap perkataan-perkataan yang geputubit yang kali kemusyawarah hasil harapan daripada urung-urung tertentu di daerah ataupun tungku-tungku Bamandu. Maka untuk ke depan si Beranggaso yang je memimpin nyan keh pemimpin katanya. Dalam permainan kalah menang biasa, yang penting katanya hidup rukun, damai, aman dalam bumi Aceh.